Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia mahu pihak berkuasa memantau 3,500 premis terbabit program sumbangan asas rahmah bagi memastikan bekalan barangan sentiasa mencukupi untuk menjamin keberkesanan inisiatif berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif POMCA, T. Saravanan berkata, pemantauan itu perlu bagi membolehkan proses tebus barang di premis tertentu dilakukan dengan selesa berikutan penerima SARA meningkat kepada 5.4 juta mulai 1 April berbanding 700,000 sebelum ini. Kementerian Keuangan turut mengumumkan peningkatan jumlah bantuan kepada RM2,100 setahun berbanding RM1,200 sebelum ini bagi isi rumah penerima sumbangan tunai rahmah dan e-kasih. Saravanan berkata, POMCA menyambut baik inisiatif kerajaan itu yang bukan hanya meringankan kos sara hidup tetapi meningkatkan kuasa beli rakyat. Setiausaha Persatuan Pemborong dan Peruncit Muslim Malaysia, Muhammad Syuhubuddin Sahubar Ali pula berharap kerajaan mempertimbangkan untuk menambah lagi jumlah peserta terutama kedai runcit dalam program SARA bukan hanya pasaraya besar. Selain SARA, kerajaan turut memberikan STR yang kedua-duanya membabitkan peruntukan RM13 bilion menerusi Belanjawan 2025 untuk membantu meringankan beban golongan dari pelbagai kategori. Zainal Imam Muhammad Yusof, FMT.